dia ada dua. Ilmu ni ada dua tau. Ilmu nazari dengan ilmu amali. Nazari ni macam mana? Nazari ni macam teori. Amali ni dia amali lah, perbuatan. Dekat sini kalau anda tengok dekat sini, definisi dia dekat sini. Dia nazariah ni, dia fokus kepada teori lah. Macam ilmu, kefahaman, dia bersifat pemikiran. Kalau amali ni dia menggunakan tubuh badan lah untuk melakukan sesuatu lah. Macam dekat sini saya bagi contoh, dia macam solat ataupun memasak, benda-benda yang memerlukan tangan dan otak lah. Macam dekat sini, macam ilmu teori ni dia memang ilmu logik. Macam dekat sini ilmu sains lah, logik, metafizik, benda-benda yang kita tak nampak sana je tau. Kita tak nampak bahagian ni. Dekat sini, so secara ringkasnya, ilmu nazari adalah ilmu untuk difahami, ilmu amali adalah ilmu yang diamalkan.